Dunia sekarang sangat kompetitif. So boleh tak jelaskan mengenai habit yang keempat? Habit nombor 4 ni dia call think win-win. So macam mana apa maksud sebalik think win-win tu? Betul. Apa maksud think win-win kan? Macam mana nak win semua orang? Macam mana nak semua orang menang? So dalam perlawanan, kita tengok perlawanan bola sepak lah contohnya kan. Tak boleh akan ada dua tim menang. So mesti akan ada satu tim menang, satu tim kalah. Betul? Betul. Jadi konsep ni sebenarnya bukan kita nak berlawan. Kita nak kejayaan yang bersama. Betul. Kejayaan bersama. Bila kita nak membuat sesuatu, kita nak kita ada matlamat untuk kita capai. Bukan matlamat kita untuk yang kita nak capai tu kita terpaksa untuk nikan orang lain. Kita terpaksa untuk nak menjatuhkan ataupun nak mengetepikan orang lain. Bila dalam satu organisasi, kita bukan nak menang seorang. Kita bukan nak berjaya seorang. Kita nak sekumpulan berjaya bersama. Itu konsep yang kita nanya. Think win-win. Sebab leaders is not about one person. Leaders is about whole organisation. Whole team. Bila satu team bergerak untuk satu matlamat, kita nak kena everyone win, not just one person win. As a leader, you need to understand, I'm not working for myself. I'm working for my whole team. I want my whole team to get reward. It's not just because of me. Memang kita always emphasize that work together. Saling membantulah. Saling bantu-membantu. You have a friend that struggle at maths contohnya kan. So you need to help. You know the ni, so you need to help. Budak-budak kecil ni kadang-kadang mereka terlalu terikut dengan trend, dengan ni. Diorang lebih self punya ni lah. Untuk diri sendiri tu lebih daripada orang lain. Tak kisahlah orang lain apa. Aku dapat. So kita dekat KAIS, we don't want that. Kita nak mereka faham. Kita nak mereka faham bahawasanya this life is not just about them. Kita nak kesejahteraan. Betul. Kita nak all people surround us di kalangan di kalangan kita have the same benefit, have win together.